Hai, let's repeat again. Video pendek ni kisah aku hantar Aina balik rumah sewa dia minggu lepas. Habis sudah cuti dia sebulan. Tapi sebelum tu kami makan-makan dulu, shopping sikit barang-barang rumah Aina. Naklah ngajak makan makanan Korea. Apa entah nama makanan aku order ni? Okey lah, boleh tahan. Kalau rasa lepas ni nak pergi Korea, kira aku boleh survive lah kat sana. By the way, aku dah lama betul tak singgah di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ni. Rasa last singgah solat sini masa mula-mula kahwin. Now dah 24 tahun, baru jejak semula dapatlah singgah solat jamak maghrib isyak di sini. Banyak juga perubahan yang aku tengok. Masa ni tak ramai sangat orang, bolehlah aku ambil video sikit. Masa ni pun dah rasa penat sangat. Yelah, dari pagi tadi bertolak dari Pahang sampai ke maghrib masih kat Shah Alam. Jadi, aku ingat sebelum balik memang wajiblah aku kena kopi dulu nampaknya. Bagi mata-mata rancak menjalankan tanggungjawabnya. Dibina pada tahun 1988 dan siap pada tahun 1954. Masjid ni boleh memuatkan sampai 24,000 jemaah. Wow kan? Reka bentuknya kombinasi antara moden dan tradisional. Masjid ni juga dulu dikenali dengan Masjid Biru disebabkan kubah dia yang berwarna biru. Jejak kanan kaki kat sini, ingat semula memori zaman muda-mudi dulu. Masa ni, Aina kata impian dia nak solat tarawih kat sini. Tapi 2 tahun dekat Shah Alam, setiap kali Ramadan rezeki cuti sen. Dan dapat pula balik rumah. Tak apalah Aina, mungkin rezeki tahun depan pula. Mula-mula kami masuk dekat ruang rel kopi ni. Sebab kopi dekat sini pun boleh tahan juga sedapnya. Tapi bila dah duduk nak order kopi je yang biasa kami minum dah habis pula. Aku tarik betul kata-kata dekat dinding tu ha. Okey, gak ayat-ayat dia menarik betul mata hati aku. Sebabkan kopi yang kami nak tak ada, jadi beransurlah kami keluar dari situ bergerak ke tempat destinasi kopi seterusnya. Korang tengok, cantik kan tempat mengopi ni? Rasa redup sangat mata memandang. Penuh dengan hijauan, memang tenang lah. Macam dah rasa angin-angin nak hiking je ni. So, insyaAllah lepas raya ni kita on semula upacara minum kopi dekat atas puncak gunung ya Pak Lang? Okay, last kali kita minum kopi dengan Pak Lang dan Mak Lang. Sebelah kedai kopi kebun tu je. Ingat nak minum kat situ, tapi kopi dia terhad sangat. Okeylah, bye Aina. Jumpa semula bulan depan pula, insyaAllah. Manis. Tak minta less sweet tadi. Memanglah. Ingat semua dia buat less.